Motor ni memang saya tukar minyak hitam sekali lagi. Kalau tengok ni memang ada oil change. Mileage running sekarang dekat trip B ni 836 km. Sebab saya set motor ni 2500. Dekat trip B ni dia akan reset 999, dia akan reset balik. Sebab saya pakai minyak Bolt ni, minyak Bolt untuk skuter. Yang memang minyak ni saya pakai dah lama dah. Penukaran setiap 3000 km. Oil change pun dah nyala. Mana sekarang ni dia dah running sebanyak 2836 km. Jumlah total lah. So dia menghampiri 3000. Jadi sekarang ni saya akan tukar minyak hitam motor ni lah. Setiap kali tukar minyak hitam saya akan pakai minyak ni. So memang saya pakai minyak Bolt saja. Saya ada banyak paket dekat atas rumah. Memang setiap motor saya akan pakai minyak Bolt saja. Sebab saya percaya minyak ni dia boleh pergi sampai 3000. Sebab saya dia memang dah cuba banyak kali. Memang terbukti minyak ni dia tak kering. Seperti minyak lain lah. Kalau minyak yang bukan original kan dia akan kering. Alhamdulillah minyak tu dah buat keluar. Jadi saya reset dekat trip B ni buat tukar minyak hitam kan. So kat trip B dah kosong. Kalau pergi total sini 43,000 lah. Total motor ni berjalan sekarang dah kan. Untuk hilangkan oil change ni sebab saya nak reset balik. So cara dia bagi kat total KM, tutup kunci, tekan ni. So padam. Sebab tadi kita tekan set ni jangan lepas. Lepas tu buka kunci. Sekarang ni oil change akan padam lah. So dia akan reset balik kepada 2500 km. Jangan risau. Yang ni minyak ni memang ada API. Boleh dapatkan di beg kuning.